Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas S3 Channel sempena program HIP Highly Immersive Program peringkat sekolah tahun 2026. Saya Wan Aisyah Afia binti Wan Muhammad Rizam dari sekolah untuk dunia. Pada hari ini, kita berada di sini bagi memeriahkan program yang penuh manfaat ini yang bertujuan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris serta menggalakkan penggunaan bahasa tersebut dalam kalangan murid dan guru melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Program ini juga memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan keyakinan diri, mengasah kemahiran komunikasi dan memupuk minat terhadap bahasa Inggeris dalam suasana pembelajaran yang lebih interaktif. Untuk mengetahui suasana program dengan lebih lanjut, teruskan bersama wartawan cilik kita, Aira Nuliana binti Muhammad Asri. Saya Aira Nuliana binti Muhammad Asri melaporkan secara langsung dari program HIP Highly Immersive Program peringkat sekolah tahun 2026 yang sedang berlangsung dengan penuh meriah pada hari ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti pelbagai aktiviti menarik sepanjang program HIP ini. The main goal of HIP is special. Bersama saya sekarang Encik Rosdi bin Ismail, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Sri Suria 3. Cikgu, apakah objektif utama penganjuran program HIP di sekolah pada tahun ini? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Objektif utama penganjuran program HIP ni adalah untuk mendedahkan kepada murid bahawa penggunaan bahasa Inggeris dalam setiap hari tidaklah sesusah yang digambarkan. Jadi sesungguhnya bahasa Inggeris ni dia kena ada permulaan. Kalau salah sikit-sikit tu itu biasa, boleh diperbaiki. Okey? Dan harapan saya bila adakan pelancaran dengan besar-besaran begini dapat memberi impak kepada murid-murid di SK Sri Suria 3 dalam proses membentuk kemenjadian murid. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okey. Apakah aktiviti yang paling kamu gemari sepanjang program HIP ini? Saya suka mereka cipta roket kerana mereka sangat kreatif dalam membuat roket tersebut. Terima kasih. Saya suka aktiviti robot kerana robot yang dibina terlihat sangat menarik dan cantik. Terima kasih. Dengan berakhirnya program HIP peringkat sekolah tahun 2026 pada hari ini, diharapkan program ini dapat meningkatkan keyakinan murid untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian serta memupuk minat terhadap pembelajaran bahasa tersebut. Sekarang penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang telah bekerjasama menjayakan program ini. Terima kasih juga kepada para guru dan murid yang telah memberikan komitmen serta memeriahkan setiap aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Semoga segala pengalaman dan ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Jumpa lagi. Bye.